Sudah jelas dia nyata. Ibnu Taimiyah dia usaha, dia nak update diri dia saat itu nak jadi mujtahid. Mujtahid ni kita telah maklum, mujtahid ni ada empat. Mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa. Mutlak tak boleh duduk dah situ. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Mazhab tak boleh duduk juga situ. Tarjih tak boleh duduk. Tarjih ni Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Hak mazhab ni Abu Yusuf dan Muzani. Hak tarjih ni hak fatwa ni Syekh Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tak sapa situ. Tak sapa situ. Ibnu Taimiyah ni orang panggil akidah dia iaitu dia muntakhabah. Muntakhabah. Jadi dia ada jugalah dia katanya Tuhan ni dimakan adami. Sekali sekala atas harah, sekali sekala dalam langit, sekali sekala makan adami. Semua tu orang panggil orang panggil orang muttarib. Gapo muttarib? Akidah gelombang. Gelombang tak Kocok sikit lagi pada. Kocok sikit lagi. Ibnu Taimiyah dia hendak kata diri dia tu mujtahid, ya tu pangkat tak siapa mujtahid. Subhanallah. Anta pangkat mana nak pergi kecek terhadap Ibnu Taimiyah tak siapa pangkat mujtahid. Ya, mujtahid ni ada mujtahid mutlak, mazhab, tarjih, fatwa. Ibnu Taimiyah tak siapa sahabat. Allahu akbar. Tak siapa sahabat wahai tuan guru Mabaro. Ya, anta siapa? Man ant? Nak ambil petua pada amma kena pergi di benda buruk. Di mana? Benda buruk. Baru boleh ilmu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita tengok. Waktu baik kita tak usah pakai dia lah. Dia bukan ulama kali. Pakai ulama. Dalam mazhab Hambali. Pakai ulama dalam mazhab Hambali. Sudah, suni insya-Allah. Subhanahu wa taala insya-Allah. Mari kita tengok. Lah mana kata ayat dah ahli kalayune dengar saja pada tak telinga ya. Pasal ada waktu tunjuk pelangar sebab jangan nampak huduh. Kalau perangai kita tunjuk bila, menunjuk tok guru kita belah tu. Nampak tu tak? Tok guru kita belah tu. Ni. Ni kitab nama apa? Qa'idatun nafi'atun jami'atun li sifatir riwayatil manqulah 'anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Patu wa aujuh wal ihtimalat al waridah an ashabihi rahimahumullahu taala wa ghafara lana wa lahum walil mu'minin. Pia li Syekh Allamah Alauddin Abil Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi. Kenal Mardawi? Mardawi Hambali. Sah. Beranak bila? 817. Mati 885. Umur 68 tahun. Dia kata dalam kitab ni. Mari kita tengok. Dia kata, Tuan Guru Mabaro ni kata Ibnu Taimiyah tak siapa pangkat mujtahid mutlak. Mari tengok. Pada sahifah 285. Dia cetak sekali dengan kitab Al-Insaf. Dah? 258. Tu. Kita ayatnya ni. 85. 258. Tu kena. Situ. Sehingga 259. Tengok hak ni dulu. Dia katakan tengok faslun. Tengok situ dah. Dia kata tengok bawah baris yang kedua tu. Wa'lam. Wa'lam pula dah. Wa'lam. Ni baca wa'lam dah. Wa'lam. Ketahui olehmu wahai pelajar. Annal mujtahida. Bahawa sesungguhnya mujtahid tu. Mujtahid. Tu sebut imolek. Yang qasimu ila arba'ati aqsam. Ada semua tu 4 bahagian. Satu mujtahidin mutlaqin. Mujtahid mutlak. Yang kedua wa mujtahidin fi madhhabi imamihi, dalam mazhab imam dia. Au fi madhhabi imami ghairihi. Tu yang kedua. Ketiga wa mujtahidin fi naw'in min al-ilm, iaitu mujtahid setengah daripada ilmu. Sebahagian daripada ilmu. Wa mujtahidin fi mas'alatin au masailah. Pada masalah ataupun pada satu masalah atau beberapa masalah. Zakaraha fi adabil mufti wal mustafti. Sebut dah masalah dalam kitab Adabil Mufti wal Mustafti. Faqal Al-Mardawi lah ni kata ni. Dengar ulama atau sudah dengar lah orang tak siapa pangkat tu. Orang kampung dia baca kitab kata. Baca kitab nak tuduh orang, dia hak katalah tu. Kalau mit diseteru tak ada.
Dia ambil dia orang hak jadi seteru boleh. Nak tahu tu orang Palestin molek tak molek, tanya sahayinah tu kena tak? Ni panggil kaedah kalau mabuk stay siap lu. Mabuk siap lu dah. Sama kecap betul-betul ni. Hak tak tu hak Syekh Abu Musa tu dia kata hasyashin. Oh molek betul molek tu hai punya letak kata. Kena dah ulama Azhar tu hukum atas kepala tu. Hasyashin dia panggil. Faqala al-qismul awwal. Kisim pertama. Dengar sikit nak dengar ayat. Ia kata al-mujtahidul mutlaq. Mujtahid mutlaq. Wa huwa alladhi ijtama'at fihi syurutul ijtihad allati dhakaraha al-musannifu fi akhir kitab. Masya Allah. Tu dia. Makna kata mujtahid mutlaq ni yang seorang yang hipung padanya pada mujtahid mutlaq tu syarat-syarat ijtihad yang sebut akan dia akan syarat mujtahid itulah syarat ijtihad tu oleh musannif pada akhir kitab al-qada'i ala ma taqaddama hunaka. Apa sana. Lepas tu dia royak-royak panjang mari tak usah baca banyak ni. Mari tengok. Dia kata pada halaman 259. Tengok situ sikit. Nak bagi mudah. Tu mujtahid bahagian mujtahid mutlak nah. Tengok di kalimah qultu. Tu qultu. Tu qultu kata aku Mardawi tu. Moga tu Umar Boro ni ayat kata ana Ibnu Taimiyah tak masuk dalam mujtahid. Nak dakwa atau ia mujtahid tapi tak masuk dalam mujtahid. La haula wala quwata illa billah. Lah hening orang panggil orang nak kecek terhadap ulama. Tuduh ulama dunia. Nak tahu ulama? Tak tahulah faham apa kata lagi lah. Hak ni. Lalu Mardawi kata qultu qad alhaqa ta'ifatun min ashabil mutaakhirin bi ashabi hadzal qism. Membubuh sesungguhnya telah bubuh taifah daripada pengikut hak belakang ni dengan ashab pada ini kisim mujtahid mutlak ni lah. Pia hak buh situ tu ulama hak belakang tu buh ka pia. Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Buh Ibn Taimiyah di dalam mujtahid mutlak. Ni pia kata Mardawi mati bila? Saat ni koyak 885. Apa nak kata kan? Nak percaya Tok Umar Boro kan nak percaya Mardawi Hambali. Kitab ni cetak ke dia 12 jilid. Dari Ihya Turas. Maboro ni karya apa jilid? Nak percaya ke dia? Subhanallah. Sebab tu tak usah pakai mereka ini tuduh ulama, tuduh orang. Farraqallahu jam'ahum. Minta Allah Subhanahu wa taala selamatlah buat kita daripada perkara-perkara hak tak bagus tak baik tadi. Maka soal lagi kalau demo nak tahu kata Ibnu Taimiyah ni sungguh kedok sebagaimana tuan guru Maboro ni kata, minta maaf baca kita At-Tajsim 'indal Muslimin. Mazhab Karramiyah. Mazhab Karramiyah dua banyak kali dah. Ni azhar sungguh. Ia katakan ia royak di sini ia kata muka 102. Wa hadhihi an-nusus wa ghayruha tubri'u Ibnu Taimiyah mimma nusiba ilaihi min al-qauli bit-tajsim wat-tashbih. Dia kata dan ini nas ni, hak yang nakal mari daripada perkataan Syekhul Islam sendiri dan lain lagi daripada orang hak kata terhadap dia menunjuk kata Ibnu Taimiyah tadi itu lepas diri daripada perkara yang disebut padanya daripada dia berpendapat dengan tajsim dan tashbih. Tu. Dan wa tuwaddihu annahu kana yu'minu bima jaa bihi al-kitab al-karim min ghairi ta'wil wala tashbih wala taqyifin. Dan nyata apa yang dia tadi itu tulis mari hadia dan orang-orang hadia kata dia beriman sebagaimana apa hak datang dengan dia dalam Quran daripada ketiadaan ta'wil, tashbih dan takyif. Tu Ibnu Taimiyah. Bacalah kitab gatik. Ni dak hurai ambil di dalam kocek ni benda tak benar dah. Ni benda tak benar. Apabila tak benar ni kita wajib nak tolak. Insya-Allah Allah Taala tadi tu balas baik kepada kita. Maka insya-Allah perkara-perkara ni kita boleh faham adalah kata apa yang mereka tadi itu mau daripada kita telah kemuka. Dan apa yang mereka tuduh kita telah mencerahkan kepada mereka apa yang mereka tadi itu nak mengetahui dan nak tahu. Maka masalah makan adami ni kita kata dengan babil muqabil. Mereka kata Allah maujudun bila makan, bila jihah.
Allah la dakhilal alam wa la kharijahu. Kita kata Allah fi makanil adam. Allah Ta'ala tadi itu ada pada atas aras, yang tidak ada atas aras itu malaikat zat Allah Azza wa Jal hanya satu. Itu sahaja yang kita kata min babil muqabil. Seumpama Imam Ahmad kata Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Kalau pergi cari dalam hadis dalam Quran pun tak ada, sebab itu babil muqabil. Ada pun akidah kamu tu. Yang kamu nak asah tu, Allah maujudun bila makan walajah, ambillah Quran tu mana? Ambillah hadis mutawatir, hadis mana? Ambillah hadis ahad betul mana? Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman seorang mana kata? Imam Pak daripada imam mazhab Pak, siapa dia kata dengan itu perkataan? Tolong doktor dan semua tok guru ada ahli kalamil yunik dan tok pakai segala-galanya, pakak wak kerja beripung semua pula untuk waktu baiknya perkataan itu kemukakan kepada orang dalam mazhab salaf yang kamu tadi itu cabar. Ini cabaran kita yang kita tadi itu cabar, dan ini jawapan kita terhadap kesamaran yang kamu tadi itu kemuka mari.